orang narsisistik ni dia susah nak berubah. Sebab antara sifat orang narsisistik ni ialah dia tak akan mengaku dia salah. Walaupun benda tu terang-terang salah dia. Oh, salah suami saya. Wah, salah dia. Oh, dia sabotaj saya. Oh, salah tu, salah ni. Dia tak mengaku dia salah. Sebab tu orang narsisistik susah nak berubah. Sebab dia tak mengaku salah. Orang narsisistik sebenarnya boleh berubah apabila dia merenung diri dia dan dia mula mengaku kesalahan dia, kesilapan dia. Saya sedar saya narsisistik. Banyak benda saya buat salah, cakap saya kasar. Bagus. Jadi macam mana nak berubah? Tu boleh berubah. Orang narsisistik kena belajar meningkatkan ihsan, belas kasihan. Sebab orang narsisistik ni dia tak ada ihsan, dia tak ada belas kasihan. Dia pentingkan emosi dia, perasaan dia. Nak marah-marah, nak cakap-cakap. Fikir, saya cakap begini apa perasaan dia? Dia happy ke? Dia bermotivasi ke? Dia down? Saya cakap begini untuk kepuasan saya, nafsu serakah saya yang tak pernah puas, ataupun untuk kebaikan dia. Oh, tak nafas. Oh, saya cakap begini sebenarnya melukakan hati dia. Oh, saya cakap begini nanti dia sedih. Oh, tak boleh saya cakap lembut. Saya kena diam, bimbing, cakap dengan beri contoh dan teladan apa nak buat, puji. Nanti dia akan okey. Lepas tu, orang narsisistik kena banyak tindakan bahasa kasih sayang. Nanti dia akan jadi berubah jadi lembut. Ada 7 bahasa cinta.